Berus gigi khas untuk orang pemakai braces dah sampai tu. Satu ni cekung, yang ni cebung. So aku nak tunjuk korang cekung dulu lah. So ini yang berus gigi aku cakap tu, yang ni cengkung. Kenapa dia cengkung? Sebab kalau korang tengok tengah dia ni rendah dan kiri kanan dia ni tinggi. So kalau korang pengguna-pengguna braces sangat sesuai pakai yang cengkung ni. Sebab bila korang berus gigi kan, dekat tengah ni dia kena kat bracket korang lah. Macam tu, dia kena kat bracket korang. Yang kiri kanan tu kena kat gigi lah. So yang makanan-makanan terselit tu memang akan clear lah. Dan yang paling best kat sini dia ada floss, geng. Korang just tolak macam ni, dapat ada floss. Korang dah tak payah bawa dah floss gedabak-gedabak banyak-banyak tu dalam beg, tak payah. Ini je dah ada cukup. Dan dia bagi korang extra floss. So kalau sini bengkok, korang boleh tukar lah yang ni kan. Dan lagi satu dia bagi korang penutup dia. So korang just masukkan je macam ni. Macam tu masukkan. So tak adalah berus gigi yang kotor kan. So mana korang nak dapatkan berus gigi ni khas untuk pemakai braces, korang boleh tekan beg kuning sekarang, okey?